Hello guys, so selamat petang kepada korang. Okay, so hari ni saya nak pergi mana? Saya nak pergi potong rambut. So saya nak pergi potong rambut, nak pergi ke kedai barbershop. Korang mesti tahu barbershop mana saya nak pergi. Sebab memandangkan rambut saya dah serabai. Dah serabai dah ni. So nampak serabai. Serabai gila rambut. Belakang pun dah panjang. Serabai. Jom let's go. Kita potong rambut. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. So guys, kita dah sampai. Jom let's go. Kita nak masuk dalam. Tengok apa yang patut. Kita potong rambut lah. Bukan tengok apa patut. Potong rambut, jom. So ini kita dah sampai ke kedai Ali Irfan. Okay guys, so rambut pun dah serabai. Pun dah serabai gila. Tunggu lah kita potong rambut. Tunggu giliran. Tunggu kesemanatan. Let's go guys, kita tengok apa akan jadi. Kita dah masuk dalam kedai ni. Ke mana bang? Sini ya. Se la pasan diciendo que soy mala porque no me aguanto drama de nada. A mi cama, a mi cama. La fama, la fama. Se la pasan diciendo que soy mala porque no me aguanto drama de nada. Se la pasan diciendo que soy mala, no me aguanto drama de nada. A mi cama, a mi cama. La fama, la fama. Se la pasan diciendo que soy mala porque no me aguanto drama de nada. Se la pasan diciendo que soy mala. Mana guys? Mana guys datang ke kedai Ali Irfan. Bang, jumpa lagi bang. Say. Kita berada di mana guys? Di mana? Kita tengok atas. Ali Irfan. Jangan lupa guys datang. Okay guys, so nampak hasilnya. Tadi serabai kan? Serabut kan? Sekarang sudah nampak semat natal. Mu tunggu aku semat natal. Makanya aku dah semat natal. Ramai jugalah orang tadi. So agak menunggu daripada pukul 6 tadi. So sekarang dah pukul 7.55. Alhamdulillah sudah dapat potong rambutnya. So yang mana yang nak datang, share saja kedai Ali Irfan. Nama dia AD Barbershop. Alright. So jangan lupa like, share and comment. Jumpa lagi. Assalamualaikum.